Alright guys, welcome back my channel Al-Hadam ya. Yang belum subscribe tu subscribe, yang belum like tu like, yang belum tu share tu share. Klikkan guys, kita tengok awalan kita. Alright, chili rate daripada sport. Ini kan chili rate ni sport rate daripada Kapuas. Okay, ini short body lah, semi short. Kita short body guys, semi short. Alright, size dia lebih kurang 8 inci. Dia dah 5 tahun dah umur dia. So dia macam ni lah, dia takkan besar dah. Ini sebab dia short body, semi short. Okay, sorry, tersasul. Tengok kualiti dia guys. Aduh, nampak. Nampak. Okay, kita tengah hard tanning dia ni. Kita pakai, kadang-kadang kita pakai lampu Uniglow. Uniglow ni 2 batang lah. Atas ni satu, bawah ni satu. Okay, kadang-kadang kita pakai tepi ni, kita pakai lampu LED HPL. So sekarang ni kita letak kat dia depan-depan ni, kita pakai lampu Uniglow. Lepas tu nanti kita tukar lampu LED HPL pula. So kita tukar-tukar. Okay, kita suam-suam lah. Sekarang kita pakai LED HPL, kita pakai Uniglow dulu. So nanti kita pakai LED HPL pula. So dia kan guys, sorry lah banyak so pula dia kan guys, lepas pada 5 tahun, aku tak ada skrip sebenarnya. Okay, lepas pada 5 tahun dia dah cantik guys. Okay, dia cantik. So atas tu tengah training untuk jadi full block lah. Tapi dia cerah tu, nampak tu, makin lama makin cerah lah. So yang tepi ni pun sama juga, dia makin pecah-pecah tu. So bila sisik dia pecah-pecah tu, pecah-pecah bukan sisik cabut tau, pecah-pecah tu sebab dia punya lampu tu dah tembak dia untuk pecah lah. Kita baru training dia dalam masa 2-3 hari lah. Sebelum ni pakai lampu display, just biar je. Alright, sampai masa kita baru bakar dia lah. Alhamdulillah guys, dia cantik lah. Nampak? Mata dia jatuh lah, nanti kita buat patching mata dia. Nampak guys, dia tank ni nanti kita tukar lah, tank besar sikit. Ni tank kecil sebab dia tengah tanning kan. So nanti kita tukar tank besar. Nampak? Nanti kita tukar tank 4 kaki kali 2. Sekarang ni 4 kali 18 je. Tak sesuai sangat dengan dia, dia dah besar. Tapi kita nak tanning dia dulu. Macam mana kita nak tanning dia dulu? Tank kecil sesuai lah untuk tanning. Dia lampu tu tak pergi ke mana, tak rugi lah. Orang panggil lagu tu. Tahu dia. So biar dia benang-benang, relax-relax ni. Kadang-kadang kita on, kadang-kadang kita off lampu, kita bagi dia rest lah. Macam tu kan. Kita bagi dia on, bagi dia rest. Kita off, bagi dia rest. Sorry guys, kita off, bagi dia rest, dan dia okey. Kita baru pindah dia kat sini. Dulu dia kat belakang, sekarang ni kita letak kat depan. Masuk sebelah kanan je, dia nampak lah dia. Ni bubble. Tu air terjun pun ada. So air kuat lah. Lampan ni kuat makan guys. Lampan ni kawan dia lah. Kawan dia. Tu dia. Nampak? Layan tu guys. Layan. Bila dah besar macam ni kan, kau tengok dia develop time to time kan. Macam layan lah. Memang layan. Okay. Nanti kan kalau dia cengak-cengak banyak, kita cedok lapan dia keluar. Oksigen tak cukup kuat banyak kot. Yang belum follow kita punya TikTok, kasi follow guys. Yang belum follow kita punya YouTube channel kita, follow guys. Tersasul pula Okay, yang belum follow Rumah Merah kita ataupun YouTube kita ni, follow guys. Yang belum subscribe main YouTube channel, please subscribe guys. Nampak kualiti dia. Padu ni. Padu. Ni antara koleksi aku yang pertama untuk Red Awana, kalau korang nak tahu. Okay, ni koleksi aku yang pertama untuk Red Awana. Kita beli tu daripada Indonesia, itu size dalam 10 inci, 9 inci, 10 inci macam tu lah. So kita develop time to time. Dalam kita punya YouTube channel ni, banyak dia ada kat dalam YouTube channel kita. Cara makan pellet, dia jugalah. Semua dia, dia banyak dalam YouTube channel kita. Dia banyak, bukan tak ada. Dia memang banyak. Kalau korang perasan daripada YouTube channel kita, alright, dia memang banyak lah. Kita bagi dia makan pellet, dia juga. Kita bagi makan ni pun dia juga. Dia macam tak memilih makan tau. Dia tak memilih makan. Tapi biasa guys, bila kita tukar tempat baru, dia akan stop makan kejap lah. Lepas tu dia akan makan balik. No problem lah. Tak usah. Dia ngap pula ni. Mungkin oksigen tak cukup ni. Kita akan cedok keluar lampan je. Tu dia. Padu. Pak,
Sangat-sangat cun lah. Nak develop ni tak susah guys. Yang penting kan korang cari yang berkualiti tinggi lah. Berkualiti tinggi, then korang develop. Ini bullet head bullet head bukan spoon head. Bullet head dah susah nak jumpa dah. Kalau red awana ni sekarang ni kebanyakan datang daripada Indonesia sana. Banyakkan spoon head lah, bukan bullet head lagi. Nampak. Padu guys. Tu. Cun tu dia. Nampak. Cantik dia. Oi, lampang ni kuat makan, berak kuat, kotor air. Nak kena cedok kuat ni. Nanti tercedok lampang ni kuat. Nanti tersuruh Aira cedok lampang kuat. Patut lah asyik kotor je kan. Makan berak kan. Kotor sangat lah. So nanti kita cedok lampang ni kuat. And then kita letak tempat lain lah lampang ni. Tak larat nak cuci je. Tak larat nak gosok lah. Tak larat tukar filter lah. Lampang ni makan dia kuat lah. Sebab lampang ni kadang-kadang kita water test tu. Dia memang bagus untuk water test. Okay guys, yang belum follow kita punya YouTube channel, follow guys. Yang belum like, belum share. Tu dia chili red plus pau. Ini bukan chili red, ini ini kapuas punya semi short. Bullet head. Kita cedok lampang kuah. Tu dia. Ini power blue kita guys. Tutup lampu. Okay guys. Ada soalan kau boleh komen kat komen, nanti insyaAllah kita jawab. Okay. Baik guys. Sekejap. Tunggu sekejap kat sini. Baik. Alright guys. So yang belum follow tu follow guys. Yang belum like tu like. Yang belum share tu share. Alright guys. So tadi kita pergi cycling. Muka masih hitam ni guys. Okay. So yang belum follow tu follow guys. Yang belum subscribe tu subscribe. Subscribe guys. Subscribe. Okay, subscribe. Okay. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Okay guys.